Kalau anda ada 100,000 dalam ASB tahun lepas, dengan dividen sekitar 4.25%, anda hanya dapat keuntungan sebanyak RM4,250 setahun. Namun, jika RM100,000 anda tukar kepada emas fizikal dengan kenaikan tahun lepas 23%, maka nilai emas anda meningkat kepada RM123,000. Fakta ini menunjukkan dengan jelas yang emas berikan keuntungan 4 kali ganda berbanding ASB dan tabung haji. Bukanlah bermaksud ASB dan tabung haji itu tidak bagus, namun kita kena faham inflasi. Dengan dividen sekitar 4% tidak mampu menandingi inflasi. Namun emas bukan sekadar harganya naik secara purata 10% setahun, bahkan mampu melawan inflasi. Secara logiknya, simpanan besar kena dilindungi. Bila ringgit jatuh ataupun inflasi naik, emas tetap berdiri teguh. Jadi cara yang terbaik adalah untuk tuan-puan asingkan sebahagian